Masa kecil-kecil, ku selalu tengok belalang buat kopi. Tapi bukan belalang filem itu, bukan belalang serangga itu, tapi filem belalang yang buat kopi. Ada kemasukan periuk belanga dalam itu. Kalau anak Mak Saleh tengok buat juga macam mana? Oh, tak tahu kok tanya saya. Oh belalang, kenapa pula kau buat kopi dengan itu? Dasar anak Jim. Belalang si anak Jim. Papa nama belalang, datuk nama belalang. Masih baik, emak dia siapa ku sendiri tidak tahu. Papa si bongo penipu, anak pun si penipu apa? Tukang baco kopi lebih baik belalang kerja buat kopi daripada jadi bongo penipu. Kan lebih senang ada kedai kopi bongo belalang. Kan lebih cocok kedai kopi bongo belalang atau kedai kopi dukun bongo belalang. Atau kedai kopi Pak Belalang, atau kedai kopi anak belalang, atau kedai kopi Papa Belalang, atau kedai kopi Datuk Belalang, atau kedai kopi Emak Belalang pun boleh. Zaman sekarang masih ada lagi kopi gitu. Belalang, oh belalang, masih ada lagi filem Pak Belalang kah apa? Lebih baik buat filem barulah. Aku sendiri nak buat filem pun tak ada duit. Oh. Macam gitulah. Memang kopi belalang pelik. Lebih baik buka kedai kopi nama belalang atau filem belalang. Punya cerita Pak Belalang. Kopi belalang, oh belalang, bermacam cerita. Kemana sini, cerita masa kecil. Dulu dari filem pula dari drama komedi kanak-kanak. Belalang, oh belalang, pergi sana, pergi sini. Entah kemana, 4 kalikah apa kemana, kesini, belalang pergi kemana? Oh belalang, oh pedalang, 4 kali orang tanya. Belalang kemana, lalang pergi kemana? Kopi belalang buat satu kolang, lalang pun buat maklumlah dia butuh duit cari kerja. 4 atau 3 kerja pun tak apa, yang penting belalang dapat duit. Hidup sahaja dari dukun penipu tukang telik, tak apa, yang penting cukup duit untuk papa pencen dari bongo penipu. 4 kali papa tipu dari bongo, lebih baik papa kerja halal. Oh, papa punya papa bukan cari kerja, malah kerja bongong orang. Ku sendiri tak tahu kenapa papa belalang buat begitu. Tak tahu kok tanya saya. Itu pun namanya umlah susah. Kalau tidak berilmu macam gitu, bukan tak pergi ke sekolah, tapi kalau tak ada orang yang pendidik yang betul. Itulah sebabnya kena ada guru pembimbing, bukan di sekolah sahaja, kena ada di semua tempat. Memang begitulah nama dia hidup. Nak bayar guru tuition susah sampai Pak Belalang kerja. Beri nama pun nama dia Pak Belalang, oh Pak Belalang.